Nabi SAW masuk di dalam tandas dan buang air kecil. Lalu datang seorang laki-laki beri salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi tak jawab. Kerana apa? Kerana memuliakan kalimah-kalimah azan. Dah tepat tu, ma yaliku bihi bil azan. Nampak? Tidak sabah, tidak layak duduk dalam jambang itu kita mengulang-ulang suara orang yang azan. Faham tak lagi? Tak sesuai dengan tepat dia. Jadi Nabi keluar, nampak? Nabi baru jawab salam. Faham lagi? Hadis yang lain, Nabi keluar, Nabi kata jangan beri salam ketika orang berada dalam khalaq, dalam tandas. Okey? Hadis yang lain, Nabi pakai cincin. Dari cincin Nabi ada tulis Muhammad Rasulullah. Bila nak masuk, Nabi tanggalkan cincin. Tak bawa masuk dalam. Nak ajar kita kalimah-kalimah mulia ini tidak sesuai dibawa tempat yang kotor seperti itu. Faham? Kita kena hormat dia. Nah. Jadi bila kita duduk dalam tandas, jawab salam pun dilarang ulama, apatah lagi jawab azan atau melaungkan azan. Okey? Tapi kalau kita terkejut, dimaafkan. Contoh, setengah orang diajar daripada muda dari kecil, kalau terkejut dia sebut nama Allah. Ada tak? Dia terkejut, subhanallah, Allahu Akbar. Ada tak orang gitu? Faham? Tapi tak ramai lah. Ramai sebut hok ngaruk-ngaruk. Nak orang puan hok beromo-beromo kan. Kalau kejut dia sebut benda. Spare part motor. Spare part motor banyak, ada magga, ada taki, ada firing, ada enda, ada metal, ada benda cover, ada macam-macam. Tapi exhaust ada tak disebut benda break. Ada tak orang gitu? Ada tak? Boleh dosa ke boleh pahala? Ada. Pasal apa dia sebut kejut boleh sebut derah gitu? Pasal dia ajar dari muda. Betul tak? Break tu break. Kena dengan taranum, dengan qaqalah, dengan ifat hakikinya, dengan makhraj betul habis. Kenapa? Kerana dia latih. Allah bisa tegal biasa. Kalau dia latih dari muda, subhanallah, kejut ke periuk panas, Allahu Akbar, maka terbawa-bawa jadi darah daging. Betul tak? Jadi tukar baliklah. Kebiasaan hak tak molek. Nampak lelaki pula boleh dengar mana. Jadi masalah. Bini orang, anak terandara orang, mak orang, dia tak pakar sangat. Jadi bila dia biasa dia terkejut Allahu Akbar, maka dia terkejut tengah-tengah berak dalam jambang, cicak jatuh atas hidung. Contohlah, jatuh Allahu Akbar. Tak ada masalah. Bukan dia sengaja nak takbir dalam jambang. Terkejut. Jadi lagu mana ada hatu dalam jambang? Dalam jambang ni ada benda. Ada syaitan. Faham tak lagi? Dalil Nabi kata, kalau kamu nak masuk dalam tanda, baca apa? Aku nak tanya belakang malam ni. Sarawak tunduk-tunduk gitu kan. Baca ni masuk tanda. Dak ingat, kada belajar dah gitu tak? Dak ingat, baju merah. Dak ingat juga, baju hijau. A'udzubillahi minasyaitan. Betul. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah diri aku daripada syaitan jantan dan betina. Faham? Syaitan jantan ada, betina. Kenapa? Kerana biasa kalau kita buat jambang, kita guna dah letak najis itu, maka syaitan suka duduk. Syaitan ni bukan jenis syaitan yang jenis ngusik orang dok. Jenis suka duduk dalam jambang. Kenapa? Kerana syaitan ni dia tak suka zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Dalam tu tak ada zikir, tak ada baca Quran, dia duduk situ. Okey, jadi jelas. Sahih, dia duduk situ. Okey. Hadis yang lain pula, Nabi kata, "Satru ma baina aurat ibni Adam wa a'yunil jin
qauluhu bismillah inda dukhulil khalaiq atau kama qala, yang menutup mata syaitan daripada nampak aurat manusia ketika masuk jamban ialah dengan membaca bismillah. Makna hadis ini, siapa baca bismillah masuk dalam jamban, dia buka seluar, syaitan dalam tu dak nampak angry bird dia. Jelas tak? Dah kita syaitan nampak tak? Nampak dah kita dak baca bismillah. Faham? Malam ni baru tahu. Oh, baru tahu. Faham tak? Muncul mari dengar tu tak? Jadi kita umur 50 tahun dah syaitan tengok. Siapa syaitan kita masuk dalam jamban, syaitan sembuh lagi. Apa? Lugar dah tengok. Faham? Hari-hari tengok dah, hari-hari dah baca bismillah. Nah, jadi nak rayak sini tidak dibacakan. Kalau kejut syaitan, orang tak baca apa nama azan. Faham tak lagi? Tapi kalau dengar suara kita keluar daripada jamban, kita kata Allahu Akbar. Nah, lepas tu kalau kita nak berdoa, lepas basuh kecing, basuh berak, lepas mandi, lepas wudu, berdoa di luar pintu jamban. Faham? Jadi kita bangun keluar, nak kita kata Allahu Akbar. Bila? Kalau dengar suara saja. Atau dalam hadis yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Kata lagu tu. Faham? Kalau tak nampak muka, tak ada rupa, dengar suara saja. Faham? Kalau dalam jambang tu dia tunjuk muka, kita duduk nak berak, tapi ke depan belalak mata-mata. Faham? Kita keluar daripada jambang, kita kata al-anuka bila'natillah. Faham? Al-anuka bila'natillah salasan, 3 kali kata al-anuka bila'natillah, al-anuka bila'natillah, al-anuka bila'natillah. Keluar, tinggal jambang. So tunggu lah. Kan buat konten tak ambil. Faham? Ingat dah kata kau ni. Dia kata lagi. Al-anuka binannah mana pula? Al-anuka bila'natillah. Bukan analuka. Al-anuka bila'natillah. Aku laknat kamu dengan laknat daripada Allah. Faham? Kata gitu. Dah dia nak lari, kita lari. Faham?